Tiga mindset yang kita perlu jaga semasa kita nak bertaaruf. Ramai orang memang semangat nak cari jodoh, rasa excited nak berkenalan dengan seseorang. Tapi kadang-kadang kita lupa satu benda penting, iaitu mindset semasa kita nak taaruf dengan seseorang. So, saya nak kongsikan tiga mindset yang kita perlu jaga semasa kita nak taaruf dengan seseorang supaya hati kita ni sentiasa tenang. Yang pertama, kena ada mindset aku nak kenal. Bukan aku nak terus kahwin dengan orang ni. Bukan aku nak kahwin minggu depan. Faham ya, ta'aruf ni proses kenal mengenal. Nilai menilai. Bukan terus cop dia ni mesti jadi pasangan hidup aku. Ambil masa, tenang, sabar dan juga jangan gelojoh. Yang kedua, kena ada mindset aku bukan nak cari yang sempurna, tapi yang boleh menerima aku seadanya. Dan yang sama-sama boleh berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ingat, kita pun ada kekurangan. Jadi, bila nak ta'aruf tu, tengok dengan keikhlasan. Bukan cari-cari sempurna semata-mata. Yang ketiga, kena ada mindset kalau tak jadi, aku reda. Tapi aku tetap percaya jodoh terbaik itu tetap ada. Mindset ni lah yang akan menjadikan kita ni terus kuat. Kita tak putus asa. Kita tetap berusaha untuk mencari yang terbaik untuk diri kita. Yang penting dalam mencari jodoh, dalam bertaaruf ni, kena jaga adab, kena jaga ikhtilat dan juga kena jaga agama kita. Jodoh bukan tentang siapa yang cepat, tapi tentang siapa yang berusaha dan juga bersedia. Teruskan usaha, jangan putus asa. InsyaAllah yang baik itu akan datang kepada anda.